Setengah orang dia duk berubuk kau kasyah. Kasyah apa tahu ai orang. Dia ni uduh ni. Ada tahib ada perut dia ni. Ada tahib belakang perut dia mau ada juga kita kata dah. Dia kata dia ni jahat ni. Dia ni ahli maksiat ni. Boleh tahu ai orang buka hijab. Dia mau duk nak tu. Tetapi kasyah hak sedap laginya iaitu Tuhan buka hijab boleh nampak aib kita. Tu hak sedap lagi. Boleh nampak aib kita, boleh beki kita. Allah tu payahlah. Nah, lepas tu alhamdulillah kita khabar kita jahat tu satu, alhamdulillah dah. Biar tak ada rezeki nak berubah dengan cepat pun tak apa. Tiap-tiap orang duduk dalam proses takdir masing-masing. Cepat tak mesti kata dia ni hebat. Slow tak mesti kata dia ni tak ada juga.